Okey, saya dah hantar dalam grup. Kalau kamu tengok dalam grup PBS tu, saya dah hantar soalan PBS. Saya dah hantar juga slide petang ni dan kehadiran untuk taklimat nanti cikgu tolong isilah tanda tangan digital dalam tu dan juga keseterusnya ialah YouTube. YouTube ni rujukanlah untuk kamu buat kamu punya folio dan sebagainya. Ya. Okey, jelas ya? Okey, saya dah bekalkan 4 tu. So dia sekarang tengah ongoing dia tengah nak upload. Baik. Okey, kehadiran boleh isi dan YouTube nanti boleh rujuk. Okey. Baik, pertama sekali semasa kamu menjalani PBS, kamu kena menghasilkan satu ada 3 tugasan ya. Bermula dengan kamu punya portfolio dan ada 2 tugasan lagi lah, dan kita menggunakan PBS ni kita menggunakan garis panduan PDPP yang dikeluarkan yang telah dikeluarkan oleh IPG. Okey, baik, yang pertama sekali ialah pengalaman berdasarkan sekolah atau PBS. Okey, apa itu PBS? Okey, dia merupakan satu komponen daripada amalan profesional. Kefahaman awal kepada pelajar tentang alam persekolahan daripada perspektif seorang guru. Okey, memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan dari segi sistem pengurusan pentadbiran, melibatkan kurikulum, haiwan murid, co-kurikulum, komuniti serta pelaksanaan dasar pendidikan masa kini. Okey, seterusnya cikgu semua kena memahami peranan guru melalui pemerhatian, penelitian, dokumen refleksi dan interaksi dengan guru serta komuniti sekolah. Okey, dan seterusnya memahami sistem organisasi sekolah berdasarkan pengurusan pentadbiran kurikulum, haiwan murid, co-kurikulum, nilai-nilai kepimpinan serta menapasti dasar-dasar pendidikan yang dilaksanakan di sekolah secara efektif. Baik, kena kuasai semua benda ni. Okey. Baik, seterusnya ialah apakah objektif kita menjalankan PBS ni? Okey, pertama sekali memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya sekolah, menghayati kejayaan seorang guru dan seterusnya lah. Dia ada 11 kat situ. Okey. Baik. Baik, strategi pelaksanaannya, okey. PBS ni akan dilaksanakan di bawah kursus PRKA 2031 dan dia berada pada semester kedua dan tempohnya adalah 2 minggu, 2 minggu dan nilai kreditnya adalah 1 kredit. Jadi kalau kita perhatikan 2 minggu ni masanya agak singkat untuk cikgu nak menyediakan dokumen ataupun tugasan yang berkaitan. Baik. Bila tarikh tugasan ni kita kena buat ataupun PBS ni, dia bermula pada 8 April, artinya selepas raya lah. 8 April, 2 minggu dan berakhir pada 18 April. Okey, dalam masa 2 minggu tu kita kena siapkan 3 tugasan. Saya dah share di dalam grup soalan dia, nanti boleh tengok di situ. Baik, penempatan. Baik, pelajar ditempatkan di sekolah rendah atau menengah tertentu dan diuruskan oleh unit praktikum amalan profesional IPG yang menawarkan kursus yang terlibat dengan option pelajar. Jadi kami sebagai urus setia lah yang menguruskan penempatan cikgu-cikgu semua di sekolah itulah. Sekiranya sekolah tempat bertugas dia ada menawarkan option tersebut, pelajar akan kekal lah. Sekiranya sekolah di tempat bertugas sedia tidak menawarkan option, pelajar akan ditempatkan di sekolah berhampiran bagi melaksanakan PBS. Saya ingat kes ni tak berlaku kot sebab kamu dah ditempatkan di sekolah yang berkaitan dengan bidang. Okey, bagaimana PBS ni dilaksanakan daripada segi prosedur dia? Okey, yang pertama sekali, baik, pensyarat jabatan bidang teras. Tak kisahlah kamu JAPIM ke, daripada agama ke, pada PJ ke, pada seni ke, bidang-bidang tu. Okay, bidang teras akan menyedia dan membuat penilaian tugasan pelaksanaan aktiviti PBS. Jadi pensyarat di sana yang akan menilai nanti kepada pelajar untuk disempurnakan sepanjang tempoh pelaksanaan PBS. Tiada tugasan lain yang boleh diberikan kepada pelajar selain tugasan yang telah ditetapkan. Ya. Baik, penilaian PBS merupakan 100% daripada markah pentaksiran berterusan
bidang teras. Jadi dia membawa markah 100%. Nanti kita akan tengok pecahan markah dia. Dan hasil aktiviti PBS akan dibincang bersama-sama pensyarah yang berkenaan semasa sesi interaksi kuliah dan sesi refleksi. Boleh ya? Okey, seterusnya ialah wajaran pentaksiran tugasan. Baik, di dalam PBS ni ada 3 tugasan. Dalam tempoh 2 minggu ni ada 3 tugasan bidang teras yang cikgu kena buat. Okey, yang pertama adalah wajaran markah berdasar pada MK. Pertama sekali kena menghasilkan satu portfolio. Okey, apa itu portfolio? Nanti kita akan terangkan. Yang kedua, kena laporkan pemerhatian. Laporan pemerhatian 40% dan kajian kes 30%. So kalau kita tambah 30, 40, 30, so kita dapat 100% markah dia. Baik. Aktiviti semasa menjalani PBS. Baik, apakah aktiviti dia? Yang pertama, pelajar dikehendaki melengkapkan maklumat PBS dan diserahkan bersama-sama tugasan PBS kepada Jabatan Bidang Teras. Macam saya kata tadilah, urus dia, unit praktikum, dan bidang teras adalah bidang kamu lah, PJ ke, pengajian agama dan sebagainya. Pelajar dikehendaki melaksanakan tugasan berdasarkan semua aspek yang ditetapkan oleh Jabatan Bidang Teras dan unit praktikum dalam tempoh pelaksanaan PBS dalam tempoh 2 minggu ni. Pelajar perlu menyerahkan tugasan kepada pensyarah yang dilantik untuk dinilai. Serah pada pensyarah yang dilantik. Okey, tiada kuliah serta tugasan lain diberikan kepada pelajar semasa pelaksanaan PBS ni. Okey, status pelaksanaan. Pelajar perlu menyempurnakan PBS mengikut struktur program yang telah ditetapkan sebagai prasyarat menjalani praktikum. Okey ya, sebagai satu syarat kena buat PBS tu. Dan pelajar perlu menulis pernyataan profesional kontrak aktiviti seperti lampiran 1-1 sebelum menjalani PBS. Nanti saya akan jelaskan setiap lampiran tu dan boleh buat rujukan lah apa jenis lampiran tu. Pelajar yang telah menjalani PBS perlu memenuhi keperluan berikut. Pertama sekali, kena lengkapkan portfolio individu. Yang kedua, melengkapkan rekod pemerhatian. Yang ketiga, melengkapkan maklumat umum sekolah. Melengkapkan tugasan PBS. Melengkapkan kajian kes. Kehadiran pelajar dalam PBS dan mendapatkan laporan perkembangan pelajar. Okay, banyak tu ya yang cikgu kena buat. Okay, nampak banyak tetapi sebenarnya mudah je. Yang penting jangan buat last minute lah. Okey, pentaksiran berterusan PBS, perkara yang ketujuh, tugasan PBS. Macam saya kata tadi, kita dah pecah kepada 3. Yang pertama, menghasilkan satu portfolio. Berapa pemberatan dia? 30%. Apa yang kena buat? Pembinaan portfolio berkaitan, pertama, pengurusan dan pentadbiran yang melibatkan pengurusan pentadbiran yang meliputi ada kurikulumnya, ada hal ehwal muridnya, ada co-kurikulumnya dan ada komunitinya. Dan seterusnya dalam portfolio itu juga ada dasar pendidikan yang berkaitan kurikulum, hal ehwal murid, kurikulum dan pelibatan ibu bapa dan komuniti. Baik, manakala tugasan yang kedua menghasilkan laporan pemerhatian 40%. Okey, laporan hasil pemerhatian berdasarkan pemerhatian untuk menganalisis pelaksanaan pengurusan komuniti dan budaya serta peraturan dan disiplin di sekolah. Seterusnya adalah kajian kes 30%. Menghasilkan kajian kes hasil dari refleksi terhadap isu berkaitan pengurusan dan pentadbiran serta komuniti dan budaya sekolah yang dipenuhi semasa PBS. Okey ya. Baik. Okey, tugasan PBS yang pertama sekali. Okey, semua tugasan ni individu lah. Portfolio. Okey, ini adalah aspek daripada MK. Kita tengok HP semua, saya tak jelaskan. Kemudian, untuk laporan pun dia akan ambil daripada HP2 dalam MK dan kamu kena hasilkan dalam 2000 patah perkataan, laporan pemerhatian 2000 patah. Okey, dan seterusnya ialah kajian kes individu juga. Dia daripada HP2 30%, kamu kena hasilkan dalam 1500. Ini bukan satu kajian macam thesis tebal tu tak, dalam 1500 je. Kajian kes. Jangan nanti kan ingat nak buat TC lah. Tak, satu kajian kes dalam 1500 patah perkataan. Baik. Okay, tempoh pelaksanaan PB, pentaksiran berterusan. Tempoh masa pelaksanaan pentaksiran berterusan, pertama sekali, kerja sekolah,
sekolah kerja lapangan IPG, okey 2 minggu mengikuti tempoh masa ditetapkan dalam pertukasan berterusan, mengumpul maklumat dan data. Okey, dalam tempoh ni kena membina portfolio dan menulis laporan pemerhatian. Okey, kemudian setelah dah siap, ketiga-tiga tu menyerahkan tugasan PB kepada pensyarah penyelia untuk dinilai. Okey, yang menilai cikgu semua adalah penyelia daripada jabatan ataupun kursus trust lah. Okey, baik. Okey, kehadiran. Baik, sepanjang PBS ni, kehadiran pelajar semasa PBS adalah wajib mengikut waktu persekolahan. Okey, pelajar yang tidak hadir kerana sakit atau cedera memerlukan dokumen pengesahan pegawai perubatan. Pelajar yang tidak cukup kehadiran perlu melengkapkan tempoh PBS yang ditetapkan berdasarkan jadual 2/4. Pelajar perlu menggantikan ketidakhadiran melibatkan cuti umum atau cuti peristiwa melebihi 1 hari. Okay, penempatan semula pelajar di sekolah yang berdekatan dengan IPG perlu dilaksanakan bagi melengkapkan bilangan hari PBS yang tidak mencukupi. Okey, kalau kita tengok di sini, kehadiran sangat penting. Jadi, janganlah dalam tempoh 2 minggu ni kita tidak dapat hadir ke sekolah dengan dengan alasan yang tak munasabah lah. Tapi saya harap benda ni tak berlaku pun. Kalau berlaku, dia melibatkan kesan lah, ke penempatan semula dan sebagainya. Dan kena buat PBS lagi, susah lah. Okey, kemudian kehadiran PBS. Baik. Okay, yang pertama sekali 90% ke atas kehadiran PBS, mesyuarat JKAPPIG akan menentukan sama ada pelajar perlu melengkapkan kehadiran PBS atau tidak. Okey, jika 71 hingga 80% pelajar wajib melengkapkan kehadiran balik dan kurang daripada 70% pelajar wajib mengulang. Nampak? Jadi dalam tempoh 2 minggu itu, 1 hari tak hadir pun dia telah mendatangkan satu kesan peratus yang tinggi. Sebab itu saya nasihatkan kehadiran mestilah 100%. Kalau tidak nanti kita tak naklah kalau kes yang berwarna merah ni kurang daripada 7%, kena ulang dan sebagainya. Saya harap tak akan berlaku lah. Okey, kehadiran. Pelajar wajib merekod kehadiran PBS setiap hari menggunakan aplikasi yang sedia ada di sekolah lah. Tak kisahlah di sekolah menggunakan apa, so kita pakailah sebagai bukti kita hadir di sekolah. Okey, baik. Status pelaksanaan PBS, perkara 9. Pelajar perlu menyelesaikan tugas PBS ini dan lulus PBS sebagai prasyarat untuk menjalani praktikum lah. Setelah selesai PBS baru boleh menjalani praktikum. Okey, baik. Yang ketiga, elemen berikut perlu dilengkapkan sebagai syarat untuk menyempurnakan PBS. Pertama, menyempurnakan pentaksiran berterusan PBS. Yang kedua, melengkapkan portfolio, yang tugasan 1 tadi, portfolio PBS. Yang kedua, kehadiran pelajar dalam PBS dan melengkapkan laporan perkembangan pelajar. Okey, Baik, seterusnya ialah perkara 10, peranan dan tanggungjawab. Baik, kenapa perlu ada prasyarat penyelia untuk pelaksanaan PBS ni? Okey, yang pertama adalah penyelia ini akan membimbing pelajar. Penyelia akan membimbing pelajar untuk pelaksanaan PBS dari segi kefahaman berkaitan tugas yang perlu dilakukan. Okey, baik. Memastikan hasil pembelajaran kursus tercapai. Dan nama pemeriksa untuk tugasan. Pensyarah ini juga akan merupakan pemeriksa dan nama pensyarah penyelia dicatat pada muka surat depan tugasan PBS. Pelajar yang dibimbing. Semua pensyarah di FTK layak menjadi pensyarah penyelia PBS. Baik, macam saya jelaskan di awal tadi, kami daripada unit praktikal merupakan urus dia. Jadi pensyarah-pensyarah penyelia ini nanti akan akan di-sharekan kemudian lah, akan dikongsikan kemudian. Okey, siapakah pensyarah penyelia kamu? Nanti unit praktikal akan sharekan kemudian, akan kongsikan. Okey, ada sikit lagi nak selesai. Nanti dah selesai kami akan bagilah untuk pengetahuan kamu. Okey, seterusnya ialah tanggungjawab pensyarah penyelia. Okey, yang ini saya laju sikit. Kemudian pensyarah penyelia, ini antara yang pensyarah penyelia akan tengoklah, memastikan tugas PBS dilaksanakan, memberikan taklimat kepada pelajarnya, mengumpul dan menyemak portfolio. Penghantaran tugas PBS. Tugasan hendaklah dihantar mengikut tarikh yang telah ditetapkan di dalam soalan pentaksiran berterusan kepada penyelia yang telah dilantik. Baik, bila nak kena hantar? Bila
mula pada 8 April. Bila nak kena hantar last, kena hantar sebelum 18 April. Berapa tempoh? 2 minggu. Okey. Dekat mana nak tengok soalan pentaksiran berterusan ni? Okey, di dalam WhatsApp group saya dah share dah tadi. Soalan ada dalam tu. Boleh dapatkan dekat situ lah. Okey. Cumanya yang membimbangkan saya ni setakat ni ada 192. Ramai tak datang lagi ni. Saya takut dia tak faham nanti. Okey, baik. Seterusnya ialah tindakan pensyarah juga. Okey. Ini adalah wajaran markah macam saya jelaskan tadi. Baik, seterusnya ini adalah link PBS. Okey, cikgu boleh dapatkan info tentang PBS ni pada link Google Site ni lah. Okey, akan dapat info dekat situ. Okey, nanti saya akan tunjukkan sekejap ya. Baik. Ini apakah tugas pelajar? Okey, sebelum PBS ni menerima maklumat berkaitan pelaksanaan PBS. Macam ni lah, dah dapat taklimat, apa nak buat dan sebagainya. Memahami hasil pelajaran khusus, macam saya jelaskan tadi pada MK tu, memenuhi keperluan syarat pelengkap PBS, mendaftar kursus PBS, melaksanakan entrance and exit survey dan membuat pelayan IPPK dalam sistem ITEM. Nanti kena buat tu. Entrance and exit, lepas tu kena buat IPPK ya. Baik, semasa. Okey, sepanjang PBS, cikgu kena hadir ke sekolah pada tarikh yang ditetapkan. Ini tidak ada masalah, memang cikgu memang duduk sekolah pun. Mematuhi etika keguruan, peraturan IPG dan peraturan sekolah. Okey, pun tidak ada masalah. Menyempurnakan tugasan PB, okey, buat dan berbincang dengan pihak sekolah tentang tugasan PB yang perlu diselesaikan. Okey, ada perkara nak bincang, kena bincang. Mendokumentasikan dapatan secara berterusan. Artinya kerja ni tak boleh setiap hari. Okey, buat sikit. Dan mematuhi tempoh masa pelaksanaan PBS. Kena macam saya kata tadi lah, sebelum 18 April semua dah selesai. Baik, bila selesai sahaja selepas menyerahkan portfolio dan tugasan PBS kepada pensyarah penyelia untuk dinilai. Serahkan kepada pensyarah meja masing-masing lah. Kemudian menyerahkan borang kehadiran pelajar dan laporan perkembangan pelajar ke unit praktikum selepas 3 hari tamat tempoh PBS. Kami di unit praktikum hanya terima inilah borang kehadiran pelajar dan laporan perkembangan pelajar. Okey, untuk kamu punya tugasan tu semua hantar ke pensyarah penyelia. Pelajar yang tidak mencapai tahap minimum iaitu lemah dalam laporan perkembangan pelajar lampiran 1/8 akan dirujuk ke unit psikologi dan kaunseling IPG untuk tindakan seterusnya. Baik, tindakan pelajar PBS ni. Okey, tarikh PBS macam saya jelaskan tadi 8 April hingga 18 April 2025, 2 minggu ya. Baik, ini dokumen yang berkaitan lah. Okey, praktikum akan terima dokumen ni, borang kehadiran PBS. Okey, ni tarikh ni ada sedikit perbetulan ya. Jangan tengok abaikan tarikh ni. Kemudian hard kopinya pun sama juga untuk laporan perkembangan pelajar. Okey, manakala hard copy untuk penulisan tugasan kena hantar portfolionya, laporan pemerhatiannya, kajian kesnya, semua ni akan dihantar kepada pensyarah penyelia sebelum 18. Sebelum 18, abaikan yang ni, abaikan. Sebelum 18. Ya. Okey, baik. Tarikh, tugasan dan lampiran berkaitan. Okey, ini adalah jenis-jenis lampiran lah. Lampiran PBS. 1/1, 1/2, 1/3 sampai 1/12. Nanti kita akan tengok macam mana. Panduan menulis, panduan menyediakan portfolio, kandungan portfolio dan sebagainya. Okey, ini merupakan panduan penulisan penyataan profesional. Okey, ini lampiran saya ada letak sekali dalam slide tu. Okey, panduan penyediaan portfolio pun ada. Apa nak dimasukkan. Okey, kemudian seterusnya kandungan portfolio pengalaman sekolah. Okey, ini diisi oleh penilai. Okey, segala lampiran-lampiran ini 1/4 dan sebagainya ada dalam ni. Kita letak. Ini 1/5 penulisan refleksi. Okey ya. Ini 1/6 penulisan amalan refleksi pengalaman sekolah, lampiran 1/6 ini. Kemudian 1/7 adalah maklumat
umum sekolah. Jadi semua maklumat ni kita kena lengkapkan lah sebelum kita dikomenkan dalam kita punya portfolio tu, lengkapkan. 1/8 panduan penjalanan kajian kes. Okay, kajian kes ni kita nak buat macam mana, kan isu apa yang kita nak fokus, kan permasalahan-masalah kajian, ofis kajian, tetapi dia bukan satu kajian yang besar, dia satu kajian kes yang 2000 patah perkataan sahaja. Okay, borang kehadiran sepanjang menjalani PBS, dan 1/11 adalah laporan perkembangan pelajar, okay, diisi oleh pentadbir sekolah, dan 1/12 adalah borang kerja khusus pengalaman sekolah diisi oleh pensyarah. Okey, tata cara lapor diri sekolah. Okey, ini tak ada masalah sebab cikgu memang berada di sekolah, tidak ada masalah. Okey, kemudian kita ada maklumat berkaitan dengan PBS telah dikumpulkan dalam satu tapak, nama dia YouTube. Okey. Baik, kita boleh masuk tapak ni dan kita akan tengoklah. Sekejap. Okey. Ini merupakan kita punya YouTube. Pun saya dah bagi link tadi di dalam dalam WhatsApp group. Okey, cikgu boleh rujuk di sinilah. Okey, di sini kalau saya ingat link tu terus masuk kat sini, tak ada masalah lah. Okey, pertama sekali di sini adalah tata cara menyusun dokumen tambahan dalam untuk PBS. Kemudian kita ada kulit file. Okey, kalau kita klik sini kita boleh nampak dalam kulit file ni, okey, macam mana kulit file dia. Benda tu kita download lah, kita muat turun. Okey, kita muat turun dan kita akan replace lah apa yang berkaitan tu. Kita akan tukar. Okey, kemudian kita ada juga rekod kolaboratif, amalan refleksi, dokumen PBS. Okey ya. Okey, kita boleh dapatkan kat sini lah, dokumen-dokumen. Okay, boleh tengok lah. Nanti boleh download. Kalau dokumen. Ini semua kita kena lengkapkan. Okey, dekat mana nak ambil semua benda ni? Kan? Tadi saya dah bagi dah link tu. Ini telah disediakan oleh Ketua Unit Praktikum Puan Saratul. Puan Saratul tak ada. Dia ada tugas rasmi di Cyberjaya. Okey, baik. Seterusnya, okey, di bawah sekali ni kita ada satu persempelan. Persempelan ni dah siap dah, contoh lah macam mana pelajar-pelajar dahulu telah hasilkan lah, muka depan, portfolio, kemudian dia akan masukkan nama dia, sekolah mana, kan, dia akan ceritalah tentang siapa ketua unit. Ni kena lengkapkan lah. Okey, dan dia ada segala borang-borang yang kata 1/12 tadi, 1/3, semua kena lengkapkan. Okey, lengkapkan semua dokumen-dokumen tu. Okey, kena ambil tanda tangan, cop sekolah semualah. Okey ya. Baik, benda ni termasuklah pengenalan diri dan sebagainya yang berkaitan dengan borang-borang yang dinyatakan tadi. Okey, cikgu kena lengkapkan segala lampiran-lampiran yang berkaitan. Macam saya jelaskan tadi, kerja ni dia kena selesaikan dalam tempoh 2 minggu. So kena ambil masa, jangan buat last minute. Sebab itu kita kena rancang lah. Kita kena rancang, buat sikit-sikit dan sampailah siap. Okey, tapi dalam pada tu kita ada penyelia, pembimbing kita. Okey, kita boleh tanya pembimbing kan, bagaimana nak ni kalau ada benda yang tak faham kan, boleh minta bantuan lah. Okey, dan okey, saya rasa okey, cuba tengok. Okey, dah, itu saja. Dah habis dah pun. Slide pun saya dah share dah kepada kamu semua, cikgu. Dan sebelum saya akhirkan taklimat, setakat ni saya tengok ada 197 orang. Dan saya harap kena kekal sebab ada benda yang kedua saya nak jelaskan sekejap lagi. Okey, sebelum saya pergi ke benda yang kedua tu melibatkan kursus yang lain, siapa ada soalan nak tanya dan sebagainya? Saya buka sekejap soalan. Semua faham ya? Okay, yang penting tahu soalan tu, dekat mana nak tengok contoh. Okey, terima kasih, dah faham. Tengok kat mana tengok contoh. Lepas tu bila nak mula, bila nak hantar, nanti penyelia kan? Penyelia nanti unit
macam mana nak ambil kehadiran. Okey, kehadiran ni Wan, sebenarnya macam mana kamu hadir ke sekolah kan dah ada. Kan dah ada kehadiran, gunalah kaedah tu. Cuba tengok borang apa yang terlibat. Sepanjang PPS kami perlu naik turun Ipoh pada Sabtu Ahad. Perlu naik turun Ipoh pada Sabtu Ahad. Tak kena kot. Adakah interaksi masa tu? 8 hingga April 8. Waktu PBS. 7 semua. Tak ada kot. Okey. Cik, Assalamualaikum. Boleh saya tanya? Ya ni. Cik, saya nak tanya, kan ada dalam pihak sekolah yang bagi semasa slide itu kan, semasa perkara 8, pelajar tidak dibenarkan melaksanakan sesi PDP dan menjadi guru kelas ganti. Yang ni sekolah dah maklum ke? Haji Nakai, boleh bantu saya tak? Okey. Sebentar. Soalannya tadi, slide ke berapa tadi? Slide yang ke-57. Wih, apa yang awak dahsyat. Ji, boleh tolong buka slide Ji? Ya, kejap. Slide 57 ya, kejap ya. Nanti kan takutkan jangan sesat pula maklum dan. Ini kan? Ya, betul. Betul tadi Ji. Betul juga yang ni kan? Ya, betul Cik, betul. Pelajar tidak dibenarkan melaksanakan PDP tu kan? Betul Cik. Okey, yang ni sebenarnya lebih umum untuk kepada pelajar perdana. Tapi untuk pelajar PDPP ni, takkanlah kita kata koma tak boleh ngajar langsung sebab koma ada jadual kan. Jadi mana pada siapa yang ada jadual tu, teruskan jadual macam biasa. Kalau dapat pengurangan, Alhamdulillah. Kalau tak dapat pengurangan tu, kita anggaplah bahawasanya husnuzon lah. Mungkin Allah sayang kita ini lebih, maka kita terpaksa hadap. Jadi yang ni bukan untuk tertalung untuk PDPP, yang ni untuk perdana. Sebab PDPP kita tak boleh nak halang kuasa yang diberikan oleh pentua ataupun guru besar. Jadi kita terpaksa orang kata kita ambil jalan tengah lah. Sana pun tidak, sini pun tidak. Asalkan orang kata rambut tarik, rambut dalam tepung, rambut tak putus, tepung tak jadi roti canai. Kalau lah petang ni semua ingat makanan je. Okey. Ada soalan lain? Okey, ada lagi tak? Saya nak tanya soalan. Ya, teruskan. Saya nak tanya soalan. Dalam tempoh PBS yang 2 minggu tu, macam saya mengandung. Tapi dalam masa 2 minggu tu, saya ada check up. Kalau saya balik awal, biasa sekolah habis pukul 3. Kalau saya balik pukul 1, adakah mengganggu kehadiran? Pukul 1 tu keluar pukul berapa? Dari pagi ke? Tak. Saya datang pagi sekolah. Pukul 1 petang saya keluar. Appointment saya pukul 2. Appointment pukul 2. Adakah mengganggu kehadiran? Balik awal lah. Macam tu kan? Tak balik awal lah biasanya. Oi, itu tak ada masalah. Itu dikira hadir. Itu kami kalau di unit praktikum kami lah, amalan di APG Kampus Ipoh, kalau pelajar guru-guru pelatih anda semua berada di sekolah sehingga waktu rehat. Daripada 7.30 tu, kita kata 7.30 ke atau 7.20 sehingga ke waktu rehat, maka kami kira itu sebagai hadir. Dan kalau kata keluar selepas waktu rehat, itu kita kira sebagai kebenaran berusaha untuk keluar awal. Okey, baik. Terima kasih. Amira, kandungan berapa bulan Amira? 8 bulan. 8 bulan. Sama bulan lah dengan perut saya. Jaga kesihatan. Okey, terima kasih. Ada soalan lain? Encik, ada lagi satu soalan. Ya. Berkenaan dengan pengurangan untuk waktu mengajar tu, paling minimal berapa ya? Yang dapat saya mohon untuk ini masalahnya. Memang kita dalam surat kita dinyatakan untuk minta pengurangan, tapi kita tak dapat nyatakan jumlah sebab tidak ada dinyatakan dalam garis panduan. Tapi sekiranya kalau kata jarak waktu 32, guru besar tonteng-tonteng kata diskaun guru lepas dapatlah 16, maka itu pun dah satu, kita kata sebagai satu rahmat lah. Jadi jangan push sangat lah, bahasa saya kan, tak apa, terima dulu sebab nanti kita nak kena fight betul-betul untuk praktikum nanti. Sebab praktikum nanti kalau kita tak fight betul-betul, itu memang terbalik lah.
Biarlah kita bahasanya tersongkor sekarang daripada kita tersongkor pada masa yang lebih penting. Takut nanti kan kita jadi apa, kita tak apa kalah sekarang, jangan kalah kemudian. Masa ni PBS ni pada saya menyifatkan PBS ni sangat jauh lebih ringan daripada praktikum. Sebab praktikum ni walaupun apa anda semua dah boleh mengajar, walaupun orang kata apa sikit sebanyak kira terror lah banding pelajar perdana di sini, tapi dari segi documentation ni itu memang serabut. Saya cakap terang-terang bukan nak menakutkan tapi nak memberi peringatan. Serabutnya dengan portfolionya, dengan RPH full size-nya. Jadi itu banyak mendatangkan cabaran. Adalah lebih baik untuk praktikal PBS ni kita mengalah sikit, tak apalah kalau guru besar tak nak kurangkan pun tak apalah. Tapi kita cuba nanti kita simpan benda ni, kita fight nanti masa praktikal. Cik, maaf saya tanya. Jadi nanti praktikum kami boleh minta lah untuk pengurangan PDP, maksudnya kelas. Sepatutnya guru besar boleh pertimbangkan. Sebab kami biasanya, majoriti kami biasanya dalam 28 masa dekat atas ada 30 waktu. Ada 32 saya tahu. Maksimum 32. Ya. Saya tahu siapa yang 32 waktu ni betul-betul waktu rehat dia waktu rehat sekolah lah. Mana cik tahu? Tahulah saya dulu SU jadi waktu. Jadi don't pee me lah, don't pee me. Jangan kencing saya. Tapi kalau kata perundingan kita tu bagus dengan guru besar, insyaAllah kita akan dapat. Tadi siapa bagi salam tadi? Saya. Waalaikumsalam. Sini. Soalan. Okay, saya nak tanya, saya sekolah. Last. Lepas ni kita nak bagi Haji Abu sambung. Haji Abu menunggu. Okey, soalan seterusnya. Okay, saya sekolah di Kedah, tapi pada hari Ahad saya tak dapat hadir ke sekolah sebab ada interaksi fizikal dekat IPG. Jadi tak sampai 18 hari bulan tu tak cukup lah 2 minggu. Oh betul. Terlupa. Ada seorang awak lah di Kedah Ya saya. Tak apa, nanti saya beritahu. Kita PM tepi dah. Saat-saat lagi lepas raya kan kita PM tepi. Boleh dah? Boleh. Alright. Okay, sama. Okay, kita teruskan Haji Abu. Okay, baik. Terima kasih Tuan Haji. Okay, terima kasih Tuan Haji. Baik, dan terima kasih kepada semua pelajar. Baik, macam saya beritahu tadi, ada benda yang saya nak taklimatkan juga, iaitu tentang ujian. Ujian apa ni? Ujian khusus ADUP 2122, Teknologi dan Media Pengajaran. Baik, ujian ni kita akan buat pada hari Sabtu ni. Yang tugasan tu kena hantar sebelum 18 kan? Tugasan yang mana? Yang PBS punya. Portfolio semua tu. Betul. Kalau kami hantar 19 masa projek PG. Tuan Haji nak kami? Kami projek PG 19. Sat. Sekejap lah. Tuan Haji nak kami? Tuan Haji, ada soalan lah Tuan Haji? Okey, cuba tanya balik Tuan Haji. Fatihah jawapannya awak punya background suara tu. Soalannya tadi boleh ke hantar pada 19 hari bulan? Betul. Okay. Sebab kami pejak PG 19 hari bulan. Okay. Saya tak galakkan lah, tapi kalau nak buat pastikan betul-betul bersedia. Sebab saya dah cek kalender ni memang betul-betul lepas PBS. Saya takutkan dia tinggal dokumen ke apa. Kalau nak buat penghantaran boleh, tapi pastikan betul-betul bersedia. Okey, baik. Okey, jelas ya? Jelas Okey, baik. Okey, boleh faham tadi Tuan Haji Nakai dah kata dah beri penjelasan. Saya berharap apa yang membimbangkan kita takut last minute tertinggal. Kan? Itu merupakan hari akhir. Tiba-tiba tertinggal pula. Jadi sebelum bergerak tu malam tu dah bubuh dalam kereta dan sebagainya lah. Supaya sampai je pagi serah pada penyelia. Okey, Tuan Haji ada apa lagi Tuan Haji? Okey. Haji dah habis Haji? Saya tak ada apa lah. Pada saya tak ada apa dah. Okey, terima kasih semua. Okey, saya serah balik pada Tuan Haji Nakai. Kau ada apa-apa lagi? Terima kasih kepada Tuan Haji Abu atas
taklimat yang diberikan tadi ya. Saya haraplah saya tadi berlari ke Dewan. Tadi masa awal-awal tadi ada kat sini. Lepas tu saya berlari ke Dewan sebabkan ada pensyarah panggil saya di sana. Lepas tu saya pun bergegas lah balik ke sini. Lepas tu saya masuk tadi sebelum sesi soal jawab. Saya tengoklah ada banyaklah soalan apa semua kan. Jadi alhamdulillah lah kalau yang bertanya tu maksudnya dia cakna lah. Kalau mana tak tanya tu tak apa. Mungkin belum sampai masalah dia tu belum lalu. Jadi kalau masalah dah lalu kan boleh PM tepi ya. Okay, walau bagaimanapun saya ada satu video lama. Ni saya nak bagi ni dalam grup. Video ni video untuk PSMP. Okay. Saya nak cerita sikit lah sejarah PBS selama 10 tahun saya berada di sini. PBS ni daripada dulu sampai sekarang dokumen yang ada dalam portfolio dia hampir tak berubah. Dia lebih kurang sama je. Okay, jadi saya kongsikan video ni sebagai rujukan Okay, katakanlah macam mana kalau saya katakan video rujukan. Okay, kalau kata tengok nama dokumen ni contoh penyataan profesional. Katakan dalam portfolio kamu ada penyataan profesional. Macam mana nak buat penyataan profesional ni? Jadi kamu buka video tu, nanti kamu akan lalu sampai dia ada dokumen apa ni, penyataan profesional kamu tengok. Apa yang saya katakan di situ. Jadi panduan ni bukannya soalan tau. Video saya nak bagi dalam grup ni bukan soalan tau. Tapi dia lebih kita kata sebagai tunjuk cara. Dia ada contoh dia dan dia akan berikan tunjuk cara. Sebab saya takut nanti, saya faham. Sekarang mungkin tak ada masalah. Bila kita dah mula baca soalan, dah mula download portfolio, ini macam mana? Macam mana? Aku tak tahu koma macam mana koma. Kat situ kan tak boleh buat. Kata nak hantar 19, lagi kena cepat lah buat. Nak hantar 19 boleh, tak ada masalah. Asalkan semuanya komplit. Okey, itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua adik-adik saya. Saya akan naik video rakaman ni pada hari esok dan saya akan letakkan kita nak adalah fan square, kita letakkan juga link kehadiran Google Form di situ Yang tadi yang Haji Abu berikan jangan lupa isi dan saya akan berikan selain daripada itu kalau kata ada bukti ke tak ada bukti, kita perbanyakkan bukti, perbanyakkan evidence itu lebih baik Okey, akhir kata saya manfaatkanlah 10 malam akhir Ramadan ini. Carilah ruang-ruang untuk mana kita beribadah. Kita cari jalan-jalan menuju ke arah kebaikan. Kalau daripada 10 tu kita hanya mampu buat satu, maka jangan tinggalkan yang satu tu. Teruskanlah kita beribadah. Semoga 10 malam akhir ini kita dikurniakan dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana kalau disuka dengan umum manusia mungkin takkan dapat kita. Okey, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan isapkan, jangan buat jenayah. Kurangkan juadah, tingkatkan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.